Hai, saya Dr. Bun daripada Klinik Immediate Premier. Kisah klinik hari ini adalah ingatkan sakit perut sebab gastrik rupa-rupanya mengandung. Ini cerita benar, jangan abaikan tanda-tanda awal. Ada seorang wanita berusia 30-an, dia ada masalah kesihatan selain daripada period yang tidak teratur. Pada satu hari ini, dia mengadu kepada suami dia yang perut dia rasa sakit, kram on and off dalam masa sebulan. Suami pun bawa ke klinik sebab ingatkan gastrik. Bila ditanya tarikh last menses, dia cakap dalam 7 bulan lepas sebab period dia memang jenis tak teratur. Kita pun buat satu UPT. UPT tu memang positif. Scan pula tengok baby nak masuk 7 bulan. Rupa-rupanya dia tak tahu yang dia pregnant. Suami pun terkejut juga. Keadaan ini kita kenali sebagai cryptic pregnancy, di mana seorang wanita tidak sedar bahawa dia sedang hamil sehingga ke trimester akhir ataupun hanya tahu semasa bersalin. Ini boleh berlaku disebabkan had yang tidak teratur, tiada simptom kehamilan seperti muntah, mual ataupun perubahan fizikal. Kedudukan janin yang menyebabkan perut kelihatan tidak besar dan juga kehamilan